Let's go for production. Hai, saya Upin. Nak ingat adik saya ni. Sama tak? Baru semalam tumbuh. Sedia menyelamat. Bahagian 1. Tengok Weh, tengok. Nampak? Tu, sikit lagi tu. Wah, dah terbakar. Yalah. Betul lah. Tengoklah sampai ada. Buat lagi. Hebat kan? Fizi, bakar semua tu. Situ. Yang tu. Sikit gitu. Kena. Kejap. Tak baiklah. Alah. Jangan buat lagi. Cikgu datang. Masuk. Mari masuk. Ihsan, Fizi, cepat. Cikgu? Cepat. Mana? Janganlah. Tunggu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Murid-murid, cikgu nak bagi satu teka-teki. Siapa tahu jawapannya? Angkat tangan. Saya suka. Apa benda kecil-kecil jadi kawan? Bila besar, jadi lawan. Besar. Siapa nak jawab? Jadi, jawablah. Kau kan pandai teka-teki. Cepat. Harimau. Ular. Biar saya fikir dululah. Lagi. Cikgu. Saya. Ya, Upin? Api, cikgu. Api. Pandai, Upin. Ayah, ingatkan ayah. Saya suka main api. Mana boleh? Bahaya tu. Betul. Nenek aku kata, kalau main api nanti hangus. Terbakar. Betul tu. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu. Pertama, apa perlu dibuat? Kedua, cara nak selamatkan diri. Jadi, hari ni, kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi, kering! Cikgu nak kamu semua... Api! Lari! Bawa bertenang. Cepat, beratur. Ihsan, jangan bawa barang. Jangan bawa apa-apa. Ihsan, tinggalkan beg tu. Jangan lari. Jangan tolak-tolak. Nanti jatuh. 2, 3. Jarjit, tak payah bantun. Cepat beratur. Cikgu, telefon bomba. Tolong. Selamatkan diri. Ipin, sinilah. Sini. Mael, cepatlah. Ada api ya. Alah, latihan je. Mael, jangan main-main. Beratur. Baik, cikgu. Siapa pula ni? Fizi, mai sini. Jangan takut. Fizi, pergi beratur ya. Dah cepat. Jalan ke padang. Baik, cikgu. Jom. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pingsan pula. Baru latihan.
kabut tu? Upin! Ipin! Api! Cucu aku. Upin! Ipin! Betul lah. Api. Kau pingsan ni, Ijat? Sudah. 10 minit. Lambat. Maaf. Diamlah. Ya! Saya penyelamat! Hebatnya. Bergaya. Saya mau jadi bomba. Tepilah. Tolong! Tolong! Saya! Ya! Marvelous! Api tu padam lah. Apa khabar adik-adik semua? Baik. Jadi, semua selamat? Selamat. Tak ada yang pingsan? Tak ada. Ya, Kijat. Bagus! Adik-adik, bila berlaku kebakaran, kita mesti lari. Jangan menyorok. Kemudian, jerit kuat-kuat. Tolong! Tolong! Lepas tu, telefon bomba. Berapa nombor dia? 999. Bijak! Tapi ingat, jangan salah guna nombor 999. Kerana nombor 999 hanya untuk kecemasan. Untuk apa? Kecemasan! Pandai! Baik, sekarang kita akan tunjukkan cara memadamkan api. Ha! Tengok tu. Mari sini. Cepat. Wah, besarnya. Ha. Macam mainan saya. Tengok, ini semua adalah peralatan untuk padamkan api. Canggihnya. Ha, siapa nak tolong padamkan? Siapa? Saya! Adik tu. Adik ni. Mari. Halo. Pilih saya. Makasih. Wah. Topi keselamatan ni untuk lindungi kepala dan muka dari api. Baju ni tahan haba dan juga api. Kamu berdua pegang hos ni kuat-kuat. Sedia? Tengok api dekat depan. Besar kan? Aish, belum lagi. Pastikan semua orang jauh dari kawasan kebakaran. Ha, belakang lagi. Belakang. Lagi. Lepas tu tembak. Belum. Kena tengok arah. Arah apa? Arah angin dulu. Cakap dah. Baik, kalau dah sedia, sekarang Tembak. jadi semua
Macam itulah cara nak padam api. Tapi, itu api kecil. Kalau api itu besar, jangan cuba-cuba nak padam sendiri. Itu tugas siapa? Bomba! Betul! Jadi, kalau terperangkap dalam sekolah atau rumah, cari jalan keluar. Kalau tak boleh keluar ikut pintu, ikut tingkap. Abang Bomba, rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga. Itulah. Pintu, tingkap, semua pagar besi. Kunci, longgok. Bila rumah terbakar... Oh, matilah. Jadi ingat, bila guna lilin, ubat nyamuk, api dapur atau striker, kena jaga-jaga. Ini semua punca kebakaran. Punca apa? Kebakaran! Bagus, bijak, betul, pandai. Jadi, siapa bila besar nanti nak jadi bomba? Bagus. Jadi bomba, kena berani, kuat, sehat. Kalau ada api, kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Wah, macam Wira lah. Perempuan boleh cari bomba kak? Tak boleh, lelaki je. Siapa kata lelaki je? Nak naik lori bomba boleh? Abang tunggu je adik tanya soalan tu. Mestilah boleh. Mari. Dah sedia semua? Sedia! Cepat bang, jalan-jalan. Bye-bye, cikgu. Kita orang jalan dulu. Seronoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Yeay, sampai TV. Kita kena sampai pintu depan lah. Apa yang tutup-tutup mata ni? Nanti terlanggar kerusi meja. Kan sakit? Bomba suruh apa? Kalau ada kebakaran, kita tak boleh nampak apa-apa. Asap banyak. Betul. Kita kena berlatih cari jalan keluar. Akak. Jauh-jauh. Api ni. Itulah kak. Bahaya. Betul. Bomba kata, jangan main api. Oh, kalau macam tu, akak tak payah masak lah. Korang tak payah makan. Tak betul. Dah tu, jangan kacau. Kenapa ditutup suis tu? Opa, jangan gosok baju. Nanti terbakar. Mana ada terbakar? Iyo, Opa. Bomba cakap. Itu kalau tak berhati-hati. Ini kan Opa. Oh. Tadi kan Opa,
Bomba aja kalau kita kena api, kena buat macam ni. Buatlah. Tak payah. Pergi suruh akak engkau buat. Pergi cepat. Akak, kalau rumah terbakar, nak buat apa? Larilah, selamatkan diri. Kalau asap tebal, tak boleh nampak apa-apa, macam mana? Akak ambil kain, basahkan, tutup macam ni. Terus merangkak keluar. Selamat. Hebatnya, Kak. Biasalah. Lagi satu kan, Kak? Bomba kata semua rumah mesti ada pemadam api. Tahu. Tu? Jangan sentuh. Itu bukan mainan. Alah, nak tengok je. Tolong! Tolong, api! Panasnya! Jangan main api. Ingat. Tolong! Api! Tolong! Jadi. Ya! Yeay, bomba! Saya suka. Lain kali hati-hati. Ingat. Betul. Lain kali hati-hati. Jom. Bye. Tolong saya! Besarnya api! Tolong saya! Tolong! Sedih. Ya. Uncle tak apa-apa. Tak apa. Yang penting Uncle selamat. Hey, apa selamat? Main-main saja tau. Ambil ni. Cepat, Laisan. Berapa bang? Iya. Nah bang. Wah. Datang lagi Berhenti. Jaga. Ada api. Enak ya, Pipi? Sedap. Okey, selamat. Nina. Makan naga. Hayoyo, tengok. Apa sudah jadi? Kenapa basah ni? Bagi balik pisau aku.